Assalamualaikum. Apa khabar Koma? Cuma nak cerita sikitlah pada Koma. Usahlah takut sangat nak berhadapan dengan orang yang sombong ni. Sombong adalah satu penyakit hati yang serius. Tapi janganlah takut kita nak berhadapan dengan orang-orang macam ni. Kerana Koma perlu tahu, orang sombong ni dia menjadikan emosi sebagai raja. Dan juga dia menjadikan energi yang ada sebagai kuli. Sebab apa dia jadi kuli? Sebab dia melakukan perkara-perkara yang negatif dengan energi yang ada. Rugi je. Sebab apa Koma? Orang yang sombong ni, kerja dia hanya ada dua. Iaitu, yang pertama sekali, dia meremehkan manusia. Dia tak terima manusia. Tak terima orang lain. Sebab dia merasakan diri dia je yang bagus. Sifat setan lah. Apa lagi? Yang keduanya, orang sombong ni, dia akan buat apa? Dia akan menolak kebenaran. Dia tak terima. Dia rasa diri dia je yang betul. Jadi, orang sombong ni toksik ke? Ya. Salah satu daripada sifat orang toksik ialah sombong. Letih Koma. Minta dijauhkanlah daripada kita menjadi manusia yang sombong.